Assalamualaikum guys, sahabat-sahabat semua. Okey, baru-baru ni kita dengar kenyataan dari Anthony Loke bahawa Julai nanti DAP akan tentukan sama ada nak kekal dalam barisan Menteri Kanan dan juga Menteri-Menteri dalam Kerajaan Perpaduan atau ingin meletak jawatan semuanya. Semua akan diputuskan pada Julai. Maka berbunyilah para walaun, kenapa tak sekarang aja? Apa beza Julai dengan sekarang? Suka hati diorang lah. Diorang punya parti pun ada undang-undang, ada perlembagaan. Dan tentulah Julai tu nanti Kongres. Macam UMNO juga akan membuat keputusan di PAU. DAP dalam Kongres dia Julai nanti, sabarlah. Tapi apa pun aku harapkan DAP tidak keluar dari menjalankan tanggungjawab bersama-sama membangunkan negara kita, menaikkan ekonomi negara kita. Sebab kita dapat lihat menteri-menteri yang dari DAP ni alhamdulillah semuanya perform. Frankly cakap lah kita bukan nak mencari bercerita pasal kulit, bangsa atau agama. Sebagai pemimpin kita kena cari yang berkualiti, pemimpin yang ada wawasan yang baik untuk rakyat, untuk negara, yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dengan ikhlas memajukan negara, memajukan kehidupan rakyat, menaikkan ekonomi. Yang penting sekali dia ikhlas dan tidak menyakau, dan sentiasa berusaha untuk buat yang terbaik untuk rakyat. Jadi bagi aku, kalau DAP menarik diri daripada jawatan-jawatan di dalam kerajaan, satu kerugian lah bagi rakyat. Pendapat aku lah, pendapat peribadi aku Sebab kita dapat lihat tau peranan DAP dalam struktur pemerintahan perpaduan ini. Boleh dikatakan penting, sangat penting juga. Antara yang terbaik, yang perform, yang bagus, yang sentiasa melaksanakan kerjanya mengikut lunas undang-undang, kan? Dan kita pun tak pernah dengar sangat pun yang di dalam perpaduan ini menteri-menteri DAP ada terpalit dengan berbagai masalah. Tak ada, kan? Cuma yang diwar-warkan je lah tanpa bukti tu ada, tu biasa lah, tu kan serangan-serangan politik secara rambang, itu biasa kan. Tapi tak adalah sampai yang didakwa betul-betul kerana salah laku kuasa, salah laku menyakau, whatever, tak ada. Jadi aku harap sangat DAP dapat kekalkan mereka punya ideologi, diorang punya tenaga, diorang punya kepakaran, kebijakan, kepandaian di dalam pemerintahan perpaduan. Sebab negara kita ni memang dari dulu sampai sekarang adalah culture-nya adalah berbilang kaum. Jadi kita patut menghormati semua kaum. Dan mana yang bagus, mana yang layak, mana yang terbukti memainkan peranannya dengan betul sebagai seorang pemimpin, kita perlu sama-sama bersama beliau untuk membina negara yang lebih maju, negara yang akan dihormati oleh mata dunia,